salam sejahtera. Nama saya Azli bin Nawawi daripada UiTHM. Jadi hari ni saya nak tunjuk kat korang cara nak buat slide pengajaran ataupun nota kuliah guna notebook LM. Sebab ada yang tanya itu kan. Okey, jadi first kali macam biasalah guys, saya suka guna yang dekat Google Chrome lah. Saya tak install apps dia. Jadi anda kena tekan Google Chrome, open macam biasa. Lepas tu dekat atas ni, ruang yang ni anda kena type notebook LM. Okey. Nah, jadilah notebook LM. Nah, ini. Jadi anda dapatlah notebook LM macam saya. Macam saya, kita dah, untuk first timer anda kena account, kena aktif lah. Anda kena try, anda jawab soalan, dapatlah buka account macam saya. Okey. Jadi biasa untuk kuliah, saya bagi contoh lah apa yang saya pernah buat. Saya akan buka satu notebook LM dan saya akan masukkan segala nota yang saya akan guna kat saya punya kelas. Ada kat luar ruang source ni, saya masukkan nota. Ada 21 dokumen. Ni nota-nota saya lah yang akan menjadi bahan rujukan saya punya kelas. Biasa kita ambil e-book, kadang kita ambil paper daripada research, Scopus lah, World of Science sebagainya lah. Ni untuk ni lah. Jangan ambil daripada YouTube tau, kesian budak-budak. Jangan ambil daripada website. Orang kata sumber tak bagus. Ambil daripada buku library, buku PDF ataupun sekolah research paper lah. So sekarang saya nak buat nota. Untuk buat nota, kita kan ada kita punya syllabus kan. Kita punya syllabus. So biasa syllabus saya kat sini lah. Okey, syllabus saya. Contohlah saya kata, hari ni nak buat nota lah pasal topik yang ni. Mana saya nak update lah nota tu. Contohlah, ni nota saya kan. Saya kata saya nak buat nota bab 2 lah. Agaknya dah 3 tahun tak update. Jadi anda kena copy ni guys. Okey, anda copy. Orang kata topik dan subtopik bab 2. Anda kena letak dalam telefon lah mana-mana. Anda kena copy. Ni copy semua. Pergi pada notebook LM. Anda pergi pada chat. Anda tulis. Okey, kita minta dia tulis essay tentang nota tu. Please write a detailed essay about these topics. Bagi tahulah untuk topik ni tolong buat detailed essay. Jadi dia akan tengok nota kita. Okey, saya tunjuk topik. Anda ke depan sikit. Anda buat pembuka kata ni kan. Apa benda? Anda paste. Paste. Okey, ada. Dan anda tekan inilah enter lah, bagi prompt. Jadi apa dia buat sekarang, dia akan tengok kita punya sumber yang 21 sumber tadi dekat source, dan dia akan buat satu karangan yang detail, tapi karangan tu dia akan ikut tajuk yang kita nak. Kat sini anda dapat modul lah untuk anda punya chapter tu. Tiba-tiba ada modul ni. Okay guys, kalau anda siap, kena ke bawah sikit. Nampak ni, dia dah tulis. Okey, dia dah tulis modul tu. Mana bukan yang ni, bawah lagi. Nampak? Ni modul ni. Kerana perasan essay yang dia tulis ni akan ikut kita punya requirement. Nampak? Ada chapter berapa. Ni subtopik saya, definition and how the family works. Lepas tu ke bawah sikit, terus ada ni. Ni subchapter seterusnya. Kalau tak percaya, pergi pada syllabus balik. Nampak? Syllabus saya benda yang sama. Jadi ni yang bagusnya, maksud kita dapat nota gunakan sumber yang latest, updated. Tak keluar pula benda lah. Ni guys, ni bab 2 tadi. The same thing. Okay, so bila anda kat sini, anda jangan buat video. Kalau biasa buat video ataupun PDF ataupun nota, orang biasa pergi dekat studio. Jangan pergi sekarang. So kalau anda minta sekarang slide, dia akan buat satu slide yang datang daripada 21 sumber. Masak kau. So apa anda buat ialah, anda pergi pada nota anda tadi, karangan yang anda jerit tadi. Anda copy sekali kat sini. Tanda copy ni, klik copy. Dan anda pergi pada notebook baru guys. Okay, create notebook ni. Create notebook. Anda tunggu kejap. Anda pegang ni. Kat sinilah anda tekan dekat copy text. Anda paste karangan tersebut. Ni masukkan karangan. Masuk karangan. Dan anda tekan insert. So karangan tu adalah modul ataupun nota untuk bab 2 tadi. Tunggu dia masuk. Okay. So bila dia dah siap, nampak dia dah masuk ni. Buktinya anda tekan pada source. Nampak ni. Ni nota anda tadi. Okey, dan kat sini anda terus boleh buat. Sini adalah tempatnya sesuai untuk anda buat slide. Sebab apa? Sebab dia rujuk ni je. Jadi nota anda lah betul ikut kata yang kita punya kehendak tadi. Jadi anda pergi pada studio. Kat sini anda pergi pada slide deck ni.
Okey, slide deck ni anda tekan dekat pensel. Slide deck ni ada nota untuk nota ngajar lah, nota kuliah, PowerPoint. Okey, yang ni anda kena pilih atas ni. Dia ada kata nak buat detail punya slide ke presenter punya slide. Detail ni banyak perkataan. Yang presenter ni orang kata yang ringan sikit lah, banyak gambar, ikut korang lah. Lepas tu yang ke bawah ni bahasa, ikutlah bahasa. Dan yang kat ni penting ni. Okey, kalau saya tanya macam mana kau buat nota PDF tapi ikut kau punya syllabus, kat sini dia punya kunci dia. Anda kena pergi balik kepada nota tadi ni kan, anda copy balik dia punya subtopik, copy, dan anda pergi balik pada VLM. Kat sini anda bagi prompt, anda kata create lecture notes or lecture slides presentation for this topic. Ni. Bagi tahu lagi sekali. Kang di pening. Body topik. Anda tutup. Ni. Sama juga. Paste. Ni topik dia. Tutup. Okey. Nak tambah lagi boleh. Make it engaging. Maksudnya menarik lah. Engaging. Sorry. Ya, aku type tak betul ni. And interesting for my student. Kita minta dia hias-hias sikit lah. For my student. Okay. Okay. Tutup. Dan anda tekan generate ni. Okay. Bila anda tekan generate. Kat bawah ni. Okay. Anda tekan generate. Dia akan keluar generate kat bawah ni. Oh, kenapa tak keluar Dia akan keluar kat bawah ni nanti patutnya. Tak tahulah kenapa. Agaknya handphone saya lambat sikit hari ni. Dia keluar kat bawah generate. Kat sinilah ruangan ni. Sorry lah guys. Tak keluar pula. Okey, jadi rupa dia macam mana kalau dah siap? Saya tunjuklah. Dah siap nanti kan. Bila dah siap, ni dah siap dah satu. Ni kan, saya dah buat satu tadi. So tengok kan, benda yang sama. So bila buka, dia punya source ada satu je. Satu nota tadi. Dan bila saya pergi di studio, nampak dia ni, generate. Oh, saya sampai kuota harian kot. Okey ni. So nota kita rupa macam mana? Anda klik kat situ. Inilah nota yang dia dah buatkan. Cantik guys. Okey, cantik notanya. Okey, minta dia upload dia tengah dah ni. Ni guys. Oh, gila kau siapa nak bagi ni. Okey, so kalau rasa macam bagus ni, rasa okey, anda klik dekat sini boleh download. Klik download, anda boleh download dalam PDF lah ke telefon. Okey. Yang nota tu anda dapat. Ni guys. Siapa nak bagi kalau macam gini, lawa gila ni guys. Okey. Okey, jangan dah check lah betul ke tidak ni dia buat ni. Kadang kena check juga. Okey, kadang ada salah eja. Jarang lah, tapi biasa salah eja. Apa kita buat? PDF ni kita guna dekat PDF editor. Kita ubah lah apa yang salah eja. Dia boleh type balik ni. Ni. Jadi tu cara yang saya guna untuk buat nota kuliah. Dan mengikut saya punya syllabus. Itu kawan saya tanya itu. Okey guys. Semoga bermanfaat. Jalan dulu.